Bagi yang pernah tanya saya chili oil apa yang saya duk makan selalu, ya. Chili oil ni dia ada dua jenis, yang biasa dan juga yang extra pedas. Yang best dia bawang putih dia crunchy. Jangan gaul, jangan gaul. Lu letak. Ya Allah, sedap gila. So far the best pasal bawang putih dia crunchy. Kita boleh rasa urat-urat ni. Bayangkan panas-panas kita makan masa hujan. Orang kata, Kedah kata, sedap mampu. Kelantan kata, sedap doa. Jangan makan tangan kanan ni. Jangan makan tangan kiri. Allahu Akbar. Tengok ni. Saya saja buat bingung saya. Kembang-kembang saya suka kembang. Ambil lagi tambah. Saya tak dapat kuning. Ya boleh tengok. Seller ni jual. Ya Allah. Beli. Berbaloi. Tak tahu nak cakap apa, melainkan speechless. Dia menaikkan selera. You tahu tak, kalau saya buat sandwich pun, saya letak dia. Saya bahkan saya punya protein diet pun, protein D8 pun, saya letak. Allah, you all letak atas salmon. Yang you all buat untuk protein D8 tu. Macam tu. Biar aku sekarang. Salam.